Kenapa tahun 2012 orang rasa masa tu dah kiamat? Benda ni adalah satu pemikiran pelik di mana orang sangka tahun 2012, lebih tepat lagi 21 Disember 2012 membawa kiamat. Dan ketakutan ni bukan ketakutan biasa-biasa, sampai ada filem Hollywood dengan tajuk yang sama, dan ada orang simpan stok makanan, ada yang cari tempat perlindungan, dan ada juga yang alami tekanan emosi yang sangat teruk. Benda ni terjadi daripada satu kepercayaan lah terhadap kalender orang-orang Maya, iaitu satu tamadun yang lama sebelum ni, yang mana kalender ni dia ada satu tempoh masa yang sangat panjang, tapi ada satu kitaran besar tu dia akan berakhir pada 21 Disember 2012. Masalahnya ramai orang salah sangka yang tamat kitaran ni sebagai tamat dunia, bukannya tamat kitaran kalender itu. Sebab untuk orang Maya, tamat satu kitaran kalender ni bukan bermaksud dunia habis, tapi cumalah permulaan kepada kitaran yang baru. Macam kita lah, kalau hari ni 31 Disember, esok tu bukannya penamat dunia, tapi cumalah tahun yang baru. Tapi benda ni jadi kecoh sebab satu perkara, iaitu teori konspirasi. Teori konspirasi dia ambil benda ni dan mereka tambah lagi perencah lah yang menyebabkan orang jadi lagi keliru, yang kata pada tarikh tersebut planet misteri akan langgar bumi, ada yang kata kutub magnet bumi akan terbalik tiba-tiba, ada yang kata satu letusan gunung berapi akan terhasil dan menyebabkan kerosakan satu dunia, dan ada yang kata ribut matahari pula akan melanda merosakkan semua teknologi kita. Tapi semua dakwaan ni tak disokong oleh bukti saintifik yang kukuh. Cuma ialah dalam internet dan juga media sosial, benda-benda yang spekulasi ni lagi cepat disebarkan berbanding benda yang ada asas saintifik. Teori yang kata 2012 ni menyebabkan kiamat dunia tu makin tersebar, dan tambah kepada apa yang saya sebut tadi lah, peranan filem Hollywood. 2012 ni filem yang dia memang power lah. Dia ditayangkan pada tahun sekitar 2009. Masa tu saya siap tengok lagi. Memang cerita dia sangat power. Ada tsunami, ada gunung berapi, dan ada juga kerak bumi yang terpecah, menyebabkan impak visual tu memang melekat dalam otak kita lah. Dan benda tu mungkin mengaburkan sempadan di antara realiti dan juga fantasi, yang menyebabkan kita rasa takut sangat bila waktu tu tiba. So apa jadi pada 21 Disember 2012 tu? Tak ada apa-apa pun, dunia terus bergerak macam biasa, matahari terbit macam biasa, kita pun kerja macam biasa. Nah, cerita yang peranan konspirasi 2012 kiamat ni, dia bukan datang daripada fakta lah, tapi sebab salah faham kita terhadap tamadun Maya tu macam mana, dan juga pengaruh-pengaruh media macam filem Hollywood dan sebagainya. Orang yang buat teori konspirasi satu ketika dahulu tu senyap je kalau 2012 tak jadi apa-apa pun. Untuk kita yang terpelajar ni, kalau kita nak elakkan tertipu dengan teori konspirasi dan sebagainya, baik kita banyakkan membaca. Untuk fahamkan pasal tamadun Maya, korang boleh dapatkan kitab tamadun Mesoamerika. Dia bukan takat cerita pasal tamadun Maya sahaja, tapi ada juga tamadun-tamadun lain macam tamadun Aztec dan juga tamadun Inca, yang merupakan tamadun-tamadun dekat benua Amerika suatu ketika dahulu.